Serius, ada lagi ke orang selfie guna kamera depan? Kamera belakang kan jauh lebih cantik, tapi masalahnya tak nampak muka sendiri pula. Sebab tu saya ada Sinco S-View M4. Ini ialah selfie monitor kecil yang anda boleh pasang terus dekat bahagian belakang phone. Jadi walaupun kamera belakang digunakan, anda masih boleh tengok muka anda sendiri dari depan. Dengan ni, saya boleh rakam video atau selfie dengan kualiti kamera belakang, tapi masih nampak apa yang saya buat. Monitor ni juga ada butang snap gambar, boleh kawal volume dan anda boleh ubah kecerahan skrin ikut keselesaan. Siap boleh mirror lagi. Bukan untuk selfie je, saya juga guna monitor ni untuk pantau rakaman, especially bila buat konten atau review. Lagi best, dia ringan, mudah dipasang, ada magnet dan tak ganggu langsung setup phone saya. Bila ada magnet, anda lekat je kalau anda guna iPhone. Kalau anda suka rakam konten guna kamera belakang tapi susah nak tengok angle, alat ni memang wajib anda ada. Macam mana nak upgrade cara anda selfie dan shoot video? Sinco S-View M4 ni memang berbaloi untuk content creator, vlogger atau siapa-siapa yang nak guna tapi nak rakam guna kamera utama.